Baik, Assalamualaikum sahabat. Okey, hari ini saya akan berbagi resepi sup daging. Okey. Pertama, kuali dah bersih. Masukkan kuah sup yang itu hari kita buat dalam 1 2 3 tapi tak air senduk yang ketiga tu tak penuh sangat. Okey. Baik, kita panaskan api. So sekarang kita ada daging. Okey. Masukkan daging. Dia panas dulu. Lepas tu kita ada bawang holland. Ni bawang holland. Masukkan bawang holland. Okey. Bawang holland. Kita balik. Baik. Boleh. Lepas tu kita tutup api. Ini ada cili padi hijau, masukkan. Ikutlah, kalau nak pedas bagi lebih. Ada tomato, masukkan. Okey. Dan tutup api. Time nak bagi bahan tu, dia kena tutup api. Okey, yang last sekali ni dia. Ni apa nama dia ni? Batang sup. Okey. Potong. Bagi dia bunga dia sikit, daun dia sikit. Masukkan dalam. Okey. Buka api. Right. Buka api, bagi dia panas sikit. Tutup api. Time nak bagi bumbu tu tutup api. Yang itu hari kita dah buat kan, macam minyak bawang ni kan. Minyak bawang ni dah habis dah. Sekejap lagi kena buat. Okey. Ini ada garam. Garam bagi 1. Gula 1. Ajinomoto buat 1 tapi tak penuh sangat. Jangan penuh sangat. Okey. Sos tiram 1. Okey. Lepas tu air limau 1 suku Lepas tu minyak bawang, kita bagi minyak bawang. Minyak bawang ni bagi 1,5 setengah. Alright. Baru kita masukkan. Right guys, inilah dia sup daging kita. Ini cara saya lah. Kalau sahabat-sahabat berkenan boleh ikut cara saya. Yang mudah, simple. Sebab mula-mula tu dulu saya tak langsung bagi resepi. Saya siapkan bahan dia dulu. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat tu senang nak ikut cara saya. Okey. Okey. Kalau warna dia dah berubah, air tu tutup. Right, angkat. Ini dah boleh angkat dah ni. Okey, angkat. Jadi sup daging kita. Alright. Jadi sup daging kita. Okey. Jadi sup daging kita. Okay, baik. Inilah penampakan sup daging kita. Okay, sahabat-sahabat, tinggal bagi bawang goreng atas dah. Bawang goreng dan daun sup. Alright. Jadi inilah sup daging kita. Simple, mudah dan boleh sahabat-sahabat tu boleh buat dimanapun berada. Okay, sahabat-sahabat, terima kasih sudah menonton video saya. Apabila sahabat-sahabat suka, tekan tombol like, komen dan subscribe, insyaAllah. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.